Alhamdulillah dah pun sam. Okey, hari ni petang ni kami santai-santai di Kopi Deo yang terdapat di Bromo. Tempatnya agak menarik jugalah. Jadi kalau anda datang ke Bromo, kalau nak santai-santai, nak melihat view Gunung Bromo, bolehlah minum di Malim. Alamak. Ini dia jeep yang. Alamak, apa ni cakap salah. Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam channel Atuk Lais Abang Yara. Hari ini Abang Yara bersama geng Ride Borneo akan ke mana? Surabaya. Okey, sekarang kita nak untuk berlepas antarabangsa. Kami akan ride di Surabaya daripada 11 dan 18 Jun 2026. Okey, jumpa lagi selepas ini. Bye-bye. Pasal kerana letih lah, sebab queue 7 jauh, jadi kami naik shuttle. Kami sebenarnya hari ni memang plan kami memang nak ride ke Surabaya, Bromo, Malang dan Jogja. Kalau nak tengok macam mana tempat-tempat yang menarik di Surabaya, Bromo, Malang, tontonlah video kami, iaitu Atuk 197. Okey, kita ke tempat berlepas. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita nak ke mana ni, Haji aja? Surabaya. Jogja, Bromo. Berapa hari kita akan berada di sana? 8 hari. InsyaAllah kita sampai di airport, kita terus ke Malang di Bromo. Difahamkan Bromo sekarang ni musim panas, tapi suhu dia sana agak sejuk. Dengan ceritanya 5 hingga 10 Celsius, betul ke? Kalau ikut aku maklumat macam tu lah tu. Oh, Jadi tu kita dari ni lah dengan kita punya long john dengan jaket. Kita jumpa salji dulu ni. harap kita jumpa semua yang membeku di waktu pagi di Bromo ya. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Okey, inilah grup geng Ride Borneo yang akan ride di Surabaya, Bromo, Malang dan Jogja. Seramai 20 orang. Ini begitu ceria, masing-masing excited lah. Kita nak jumpa embun yang membeku di Bromo. Dikatakanlah antara 4 hingga 5 Celsius cuaca di Bromo. Kita tengok macam mana, betul atau tidak, kita tunggu besok. Kita tengok giginya macam mana. Kita lagi yang penting Bromo kami datang. Nak cek kereta lagi.
dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih. Alhamdulillah dah pun selamat mendarat di Airport Juanda Surabaya. Kami seramai 20 orang akan keliling Surabaya, Bromo, Malang dan Jogja. Okey, kalau nak tahu macam mana perjalanan kami di Indonesia, tunggu YouTube kami. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Okey, yang penting bila kita dah sampai Indonesia, jangan lupa beli data. Senang kita nak WhatsApp, senang guna untuk maps kita kalau kita tengah ride macam mana, terpisah dengan kawan-kawan. Jadi tengok tu kawan-kawan saya semuanya sibuk membeli data untuk keperluan sehingga 8 hari. Ataupun boleh juga kita mana tahu ada kawan-kawan yang pernah kita kenal di Malaysia dan telah balik ke Indonesia, kita boleh kontak juga. Yang penting beli data. Okey, kita layan kawan-kawan yang sedang beli data Indonesia. Bye-bye. Okey, sebelum kita ke Bromo, kita singgah di rumah makan Cik Mat. Ini geng kami sedang Cik Mat Diah. Bukan Cik Mat Diah yang berada di Mekah ya. Ini dia. Oh, ini apa ni? Makan apa ni? Iga bakar. Oh, pasti menarik. Jadi kalau anda datang ke Surabaya, jangan lupa singgah di rumah makan Cik Mat. Ini dia geng kami. Tak tahulah menu semuanya. Kejap lagi saya rasa jumpa pokok confirm berhenti dah luar ni. Dia masuk area metro ke ni? Yang nampak. TV3. TV3. Macam ni lah kerana ada orang dah kenyang macam-macam. Ini dia. Makan pun main handphone. Aduh, bila nak kenyang ni? Ni lah. Tak apalah yang ni makan keripak bagi tengok. Jaga badan ni. Ini okey je dah. Okey. Ni makan apa ni? Ini menu sup bontot lah. Oh, sup bontot. Sedapnya. Ini geng kami. Sebelum kami ke Bromo, kita singgah kasih isi perut dulu. Tadi dah isi minyak kan. Motor ya nak isi minyak ke habis. Kita nak isi ke kan. Makanan. Nampak tu ikan apa dia panggang. Bawang. Ini kaki ayam mau makan. Jadi kalau anda nak menikmati hidangan yang paling menarik, datanglah di rumah makan Cik Mat yang berada di Surabaya. Okey. Sekarang Encik Harry sedang memberi taklimat tentang perjalanan kami dari Surabaya ke Bromo, yang mana perjalanannya jaraknya 130 km. Tapi walaupun 130 km, tapi boleh makan masa dalam 3 jam jika tidak ada berlaku kecelakaan lalu lintas ataupun bergantung pada pembukaan jalan. Jadi apa-apa pun, terima kasihlah Encik Harry yang memberi taklimat tentang perjalanan dari Surabaya ke Bromo. Okey, sekian, terima kasih. Okey, bermulalah perjalanan kami daripada Surabaya ke Bromo yang mengambil masa lebih kurang dalam 3 jam kalau kita santai. Jadi kalau anda nak lihat macam mana suasana di Bromo, okey, kita ride. Bye-bye. Kalau ku seorang yang kenangan
Okay, kami masih lagi dalam perjalanan dari Surabaya ke Bromo. Dan sepanjang perjalanan kami ke Bromo, kami teruja juga lah melihat di sana gunung yang begitu megah berdirinya. Tapi kami tak pasti di manakah lokasi gunung yang kami lihat dari jauh. Kerana kami pun agak teruja juga lah melihat keindahan gunung yang begitu tinggi, dan insyaAllah kami besok akan terjah Gunung Bromo, insyaAllah. Moga kami selamat dalam perjalanan dari Surabaya ke Bromo. Okey, jumpa lagi selepas ini. Bye-bye. Satu, dua, tiga. Welcome to Okey. Assalamualaikum, hari ini 12 Jun 26. Bermulalah kami untuk turun ke Gunung Bromo jam 4.30 pagi. Okey, ini dia duduk kami. Okay, sekarang kita berada di Bromo. Morning you, okay? Don't cross. Muka ya. Okey, pagi ini akan kami terjah lah, kata orang. Kita nak merasai suasana pagi hari ataupun kita nak melihat matahari terbit di Gunung Bromo. Ini dia geng-geng kami, geng Ride Borneo yang sedang bersiap-siap untuk kita turun ke Gunung Bromo. Okey, ini dia muka. Ayo kita berangkat dulu. Okey. Ini dia muka-muka. Alright. Sekejap. Shoot video ni. Harry, kita berada di mana ni? Kita berada di Probolinggo, Gunung Bromo. Berapa ramai kita punya ahli yang join untuk trip kali ni? Okey, trip kali ni peserta lebih kurang 22 orang. Kita menaiki motomatik sebanyak 11 buah motor. Apa yang menarik di Bromo yang kita sama-sama Apa yang menarik kita terjah? tanya kita punya guide. Okey bang, apa yang menarik bang di Bromo? Yang menarik di Bromo itu banyak, view-nya bagus-bagus, lagi banyak sudah, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Okey, Assalamualaikum. Hari ini 12 Jun 26. Saya berada di satu kawasan yang untuk kita melihat matahari terbit. Tapi hari ini nampaknya tidak kelihatan matahari terbit dan kabus agak tebal pagi ini. Inilah suasana di satu tempat yang untuk kita melihat matahari terbit. Kita view dulu kawasan-kawasannya. Tengok macam mana. Begitu tebal kabus ya. Anda tidak dapat melihat matahari terbit hari ini. Ini suasana. Okey, lamai semuanya. Hai. Okey, kita berada di satu puncak agak berkabus. Macam mana?
Sejuk? Oh, tak tahu nak cakap macam mana. Tak menyesal lah sewa baju. Betul lah, kita sewa baju memang. Kalau tak pakai baju tebal memang jawabnya baliklah kata. Okey, kita round lagi. Kita tengok suasana dia. Okey, ini dia sebahagian geng Raid Borneo yang untuk melihat matahari terbit, tapi nampaknya kabut selalu tebal dan kami tidak dapat melihat matahari terbit. Okey, ni Berjalan pulang, Pak. ini dia suasana di pagi hari. Budak kecil ada ni, budak kecil yang besar ada. Tak belanja tu rugi. Tak apa. Yang jual yang rugi. Terima kasih. Nampaknya mereka nak belanja. Tak nak kan aku ikut. Nampaknya hari ini tidak ramai yang datang. Mungkin bukan hari libur, jadi tak ramai pengunjung. Kita lihat suasana lah. Sini masih agak tenang, tidak sesesak di hujung minggu pada Sabtu dan Ahad. Ini dia jeep yang bawa geng Raid Borneo keliling kawasan Bromo. 4 buah jeep dan seramai 20 orang yang join trip kali ini. Ini ada kuda ya. Hai kuda kundari kencang. Ini dia. Mamat dalam happy. Ni geng-geng Raid Borneo. Kami lepas ni akan pergi satu tempat yang agak menarik jugalah. Tapi sayang pagi ini kami tidak dapat melihat matahari terbit. Bukan rezeki kami. Semuanya ceria-ceria pagi ini. Walaupun kami bangun 4 pagi, naik jeep 4:30 pagi. Keletihan tu mungkin akan hilang lah. Tapi pasal kita dapat suasana yang menarik, tempat yang begitu cantik lah view-nya. Ini dia Anatiat Kabus. Okey, next tempat yang akan kita pergi sebentar lagi. Bye-bye. Tengok dia. Dia begitu riuh Okey. Kak, ambil gambar. Okey. Kami seramai 22 orang bersama 12 bilik motor telah sampai ke puncak Bromo. Welcome to Okey, untuk menuju ke kaki Gunung Bromo kami terpaksa menggunakan kuda kerana jarak daripada parking jeep untuk menuju ke kaki Gunung Bromo sejauh 2 km. Belum lagi kita menaiki anak tangga yang ada di Gunung Bromo, iaitu sebanyak 250 anak tangga. Okey, kita layan dulu naik kuda. Kuda lari kencang. Okey, tapi kudanya tak lari kencang. Kudanya slow-slow saja. Okey, kita layan saja. Bye-bye.
Untuk pengetahuan anda, kalau anda yang ingin naiki kuda, sewa kuda pergi balik sebanyak RM200,000. Jadi rasanya berbalik juga lah pergi balik. Kerana kalau anda yang mungkin kaki hiking, boleh juga sejauh 2 km untuk daripada tempat parking jeep ke kaki gunung. Okey, kita layan lagi ya. Bye bye. Okey, bermulalah penaikan geng Red Borneo untuk ke kawah Gunung Bromo. Kami akan menaiki tangga sebanyak 250 anak tangga. Macam mana cabarannya, anda lihatlah video nanti. Berapa kali kami akan stop, itu tak pasti. Ini pun hasrat yang tersirat semakin kubur bila bergema naungan gempita harapan bernyala nadiku berganda gemuruh jiwa semangat membara. Bercungap juga saya nak menaiki anak tangga sebanyak 250 ialah apa kata orang, untuk mencapai kepuasan. Tak apalah, kita berupaya menaiki anak tangga. Yang penting bila dah sampai puncak itu, kita akan melihat keindahan dari atas puncak Gunung Bromo dan kita dapat melihat macam mana view dari atas. Okey, tunggu saya di atas puncak Gunung Bromo. Bye-bye. Hasrat yang tersirat semakin kuburu bila bergema naungan gempita harapan bernyala nadiku berganda gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Segalanya pasti akan nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari
Waktu kami sampai, kami tidak dapat melihat kawah Gunung Bromo dengan jelas kerana waktu itu kabut agak tebal. Tak apalah. Yang penting saya dapat menawan juga puncak Gunung Bromo. Okey, kita layan lagi. Bye-bye. Kita foto-foto. Perginya berjam-jam. Fotonya sekeping, tapi kenangannya semua hidup. Itulah tagline Bromo. Inilah salah satu tempat juga yang menjadi tarikan yang orang datang ke Bromo. Hari ini kita lihatlah suasana agak berkabus ya. Jadi tidaklah rasa terlalu panas. Sekarang saya berada di satu lagi tempat yang agak menarik yang ada di Bromo, iaitu Pasir Berbisik. Kita lihatlah seluas mana, seluas lautan pasir yang begitu sayup memekap dan melihat pemandangan di sekitar. Jadi kalau anda yang datang ke Bromo, jangan lupa singgah di Pasir Berbisik yang terdapat di Bromo. Iaitu salah satu tempat tarikan juga yang ramai pengunjung yang datang ke sini. Ini dia geng-geng Raid Borneo sedang beraksi di Pasir Berbisik yang terdapat di Bromo. Ini dia, tengok, kita lihat macam mana aksi masing-masing. Jadi kalau anda datang ke Bromo, jangan lupa datang ke Pasir Berbisik. Okey, bye-bye. Ya, bye-bye. Ayah punya apa?
Tempat bagus. Di pasar dah tempat tu. Batu dengan Boleh. Lepas bom, betul tak tahannya. Siap ni jangan bangun dulu. Mr. Aizah. Cakap sikit tu, suruh cakap tu. Ya. Dah. Cakap juga, cakap. Di pada kita hari ini. Okey, petang ni kami nak lepak-lepak di satu kafe yang baru dibuka lah, tak silap saya, iaitu di Kopi Dewa. Difahamkan kafe ni dimiliki oleh kumpulan dewa yang terkenal di Indonesia. Kita tengok macam mana suasana di Kopi Dewa yang ada di Bromo. Kita layan sebentar lagi. Bye-bye. Pagi-pagi buta Maya dan tanya aku nak ke mana. Berseluaring di baju bunga-bunga duduk atas tangga. Hai malu nak kata takkan ku nak auta Maya tercinta. Cik Nabi kerja insyaAllah bukan Nabi mana. Hang pi mana kerja abang, 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 pi mana. Pergi sekolah bukan cikgu di sana. Baju bunga-bunga bukan tukang kebun juga. Okey, petang ni kami nak santai-santai di Kopi Dewa yang terletak, yang ada di Bromo. Sambil kami santai-santai menikmati hinangan, kami boleh melihat view Gunung Bromo. Ini dia, kita lihat dia, view dia. Itu dia Gunung Bromo berasap dia. Inilah view yang terdapat di sekitar Kopi Dewa yang ada di Bromo. Ini geng Arab Bono tengah melewati hidangan di Kopi Dewa yang ada di Bromo. Ini dia hidangan ni, santai-santai je. Terima kasih ya Pak. Okey.
Lepas kami mengopi di Kopi Dewa, kami ronda di sekitar Bromo, kami nak rasa suasana petang di Bromo. Tapi waktu itu tak siap, kami suhu lebih kurang dalam 14 darjah Celsius, sejuk juga lah di petang hari di sekitar Bromo. Kalau anda nak merasai macam ni, datanglah ke Bromo. Okey, kita ronda dulu. Bye-bye. Nak diperbaiki pada pagi ini? Macam Zul, ada apa-apa ke? Komen sikit. Apa nak diperbaiki untuk perjalanan kita pagi ni? Compare pada semalam. Okey. Sekarang ni kita bagi grup tadi lah. Okey. Jadi Kalau kata putus, jadi kita bantu pada Mak Isai dengan Bob. Dia ada buka. Saya, Bob, Abdi, Atok. Jadi kalau so, Bob 5 atau 4. Tak payah yang belakang. Atok belakang sekali lah kan? Sekali kalau mana yang boleh buka map sendiri, kena buka. Tengahnya Bob dengan Mak Misai tengah. Okey. Jadi Mak Misai Atok belakang yang sekali. belakang Atok the last one. terlalu slow sangat. Atok follow Saya tengok dua orang ni. Atok Jadi tengok kami kita. 5-6 ni memang tengok belakang juga, tapi kadang-kadang putus traffic light ataupun jam tersekat, dia akan jadi putus. Pasal kita masuk bandar ni jauh lah, besar kawasan ni kalau sampai ke bandar ni. Daripada simpang 3 Probolinggo kita masuk Pasuruan bandar. Saya bagi tahu yang lepas sekali. Call Yang saya. kita buat ni Anda sama. kata kalau nak buang air, mengantuk, perlukan berhenti call saya. Perlu berhenti. Jadi saya akan berhenti depan. Kita Kalau kata buat bagi tahu gambar mat boleh. Kalau kata yang grup belakang, boleh tak? Allahumma inni abduka wa badu abdika wa badu amatika nasiyan fi biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak alam tahu ahadun min khalqik aw ista'sarta bihi fi ghaibi indak bi aqaidi wa nura sadri wa jila'i wajah bumi subhanallazi subhanahu. Hari ini Perjalanan kita dari Bromo, Malang ke Tulung Agung. Okey, hari ini hari ketiga perjalanan kami, iaitu sejauh 274 km, iaitu Bromo, Pasuruan, Malang dan last sekali Teluk Agung. Okey, nantikan ride kami seterusnya. Bye-bye. Dalam perjalananku masih mencari warna indah kehidupan yang kini semakin hilang serinya di dalam suara kepura-puraan, di dalam meniti pencarian ini tidak juga ku temui sinar
cepat. Siapa yang suka lambat-lambat, bercinta biar sampai dapat, tapi mesti pilihan tepat. Cepat kaya, cepat cantik, cepat kurus, cepat putih. Yang gelap nak putih, yang putih nak gelap. Manusia takkan pernah puas, kadang macam binatang buas. Sedang lautan sangat luas, tak payah takut terlepas. Wang, ringgit, harta, pangkat, kereta mewah, bini empat. Insya Allah tak mengaburi mataku. Engkau yang terindah di mataku, engkau yang menawan di hatiku. Janganlah resah, jangan terburu-buru. Santai-santailah sayangku, pergi mana laju-laju. Ini bukan kereta baru, asalkan aku denganmu. Santai-santailah sayangku, ikut aku usah ragu. Kuda tua mungkin tak laju, masih steady, masih padu. Bisik syaitan di telingamu kan buat kau terburu-buru. Buat saja jangan fikir panjang, buat dulu sesal kemudian. Bisik syaitan di telingamu kan buat kau terburu-buru. Buat saja jangan fikir panjang, buat dulu sesal kemudian. Kemudian engkau yang terindah di mataku, engkau yang menawan di hatiku. Janganlah resah, jangan terburu-buru. Santai-santailah sayangku, pergi mana laju-laju. Ini bukan kereta baru, asalkan aku denganmu. Santai-santailah sayangku, ikut aku usah ragu. Kuda tua mungkin tak laju, masih steady, masih padu. Okey, sebelum kami meneruskan perjalanan, kami singgah sebentar di rumah makan lesehan di Baturuan. Jadi kami nak rasalah apakah menu yang paling menarik di sini. Kita tengok kawan-kawan kita apa yang dia order. Ini ada kawan kita ambil makanan yang ringkas saja, iaitu tempe goreng. Okey. Ni SM kita makan ayam penyet. Kat Malaysia pun ada ayam penyet. Malaysia ayam penyet ada sup. Ni ayaman simple je. Dia ambil mihun saja. Okey. Orang jauh. Mana makan dulu di situ? Ini tak sempat nak ambil, dia dah makan dulu dah. Tak tahu menunya mungkin ayam penyet rasanya. Ini ajar makan sup montok ataupun kat Malaysia ni sup ekor. Ini kawan kita ni dia tak pernah lupa lah kalau masuk Indonesia ni, selagi tak rasa ikan gurami memang tak salah masuk Indonesia. Lan ni dah habis dah, tak tahu apa menu dia makan. Okey. Bajet kat mana? Bajet
bukan kameraman pun tak tahu menu apa dia order. Ini dia Sarjan makan ayam penyet rasanya. Ustaz, ayam goreng. Okey, abang pun lepas makan nanti kita akan sambung semula ride. Okey, jumpa lagi di sesi yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Makan hari saya nasi goreng seafood jeruk teh ais dengan tempe. Kalau nak rasa makanan ni, singgahlah di Indonesia. Okey, bye-bye. Bermusim silih berganti bulan mentari, pejam celik tak terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini. Sebelum kami meneruskan perjalanan, kami singgah di Masjid Agung di Kota Pasuruan di Indonesia. Ini geng kami sedang melihat satu tempat yang menjadi tarikan seperti kita berada di Madinah, iaitu kita lihat payung. Macam mana anda yang pernah pergi ke Madinah, macam inilah payung yang ada di Masjid Agung di Indonesia. Kita lihat ya. Tukar snap. Yang ambil gambar tu senyum lah. Okey, setelah kami singgah di Pasuruan, kami meneruskan perjalanan kami ke Malang, iaitu untuk melihat satu keunikan di satu kampung di mana anda akan boleh melihat penduduk-penduduk di situ mewarna-warnikan bumbung-bumbung rumahnya dengan berbagai-bagai color. Jadi kalau anda nak tahu macam mana keunikan bumbung-bumbung rumah di kampung yang ada di Malang, tonton saja video kami. Okey, kita ride dulu. Bye-bye.
Sekarang saya berada di kampung 3D yang ada di Malang, Indonesia. Kita lihat macam mana persekitaran kampung 3D di Malang. Ini dia. Dipahamkan kebanyakan rumah-rumah yang ada di sini atapnya diwarna-warnai. Okey, kita lihat macam mana keadaan pasti tarikan. Jadi kalau anda datang ke Malang, jangan lupa singgah di kampung 3D dan anda melihat berbagai warna-warni atap rumah penduduk yang ada di sini. Ini dia geng Red Borneo bersantai. Okey. Tapi kira bagi harga. Okey, ini dia. Itu dia punya harga. Oh. Mamat, sekarang kita berada di mana, Mamat? Melaka. Sekarang ni di Indonesia lah. Tapi sekarang ni masih di daerah Malang. Malang. Daerah Malang. Ipah Ni tempat ni 3D. Oh, kampung 3D ya. Oh.